Tadi kita baru je share resipi capati. Tapi sambal sardin ni mana? Jangan risau anak-anak, yang ni resipi sambal sardin untuk korang. Nanti korang buat pedas sikit, lepas tu korang buat capati sekali, makan dua-dua ni waktu berbuka ataupun moreh pun dah cukup best. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Kita perlu kisarkan dalam 2 genggam cili kering. Kemudian korang boleh masukkan dalam 5 ulas bawang putih dan juga 2 inci halia. Kemudian kita perlukan dalam 1 biji bawang besar merah. Masukkan air macam biasa dan kisarkan semua bahan ni. Lepas tu korang boleh panaskan minyak dan kita masukkan bahan kisar kita. Kita nak tumiskan sambal ni sampai dia pecah minyak sebelum kita boleh masukkan sos sardin dalam tin dulu. Kalau masukkan juga sedikit paste asam jawa, sambung masak lagi. Kemudian kita boleh masukkan sedikit garam dan juga serbuk perasa. Gaul-gaulkan sikit sambal kita ni. Lepas tu kita boleh masukkan hirisan bawang holland. Biarkan dia layu sikit sebelum kita boleh masukkan ikan dalam tin sardin ni. Kalau korang tak nak ikan ni pecah, ikan ni jangan kacau sangat. Gaul manja-manja je, biar dia masak 2-3 minit. Kemudian siaplah kita punya sambal sardin. Terpulang dekat korang, kalau nak pecah telur dekat atas sambal sardin untuk makan dengan nasi putih pun boleh. Tapi kalau korang nak buat capati, tengok dekat video sebelah sana. Nanti bolehlah simpan untuk berbuka puasa ataupun sebagai moreh. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.